Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini sudah tentunya merupakan satu detik yang sangat bermakna saya kira kepada warga kerja JKKM Melaka khususnya, dan sudah tentu kepada yang akan bersara, yang akan menamatkan perkhidmatannya selama lebih 18 tahun sebagai penjawat awam di Jabatan Kebudayaan dan Kesihatan Negara Negeri Melaka. Individu yang amat saya hormati iaitu Cik Isa, atau kat sini dikenali sebagai Abang Isa dan di kalangan pelajar-pelajar latihan industri panggil Tok Isa. Okey, jadi siapa pun individu itu, Tok Isa, Abang Isa dan semua yang pernah bekerja dengan Cik Isa kita ni, saya selaku pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesihatan Negara Negeri Melaka, saya pun amat terharu saya untuk menjadi bos kepada Cik Isa ni sebagai seorang yang sangat berpengalaman dalam dunia kerja. Saya juga nak ucapkan tahniah, terima kasih atas khidmat dan jasa bakti selama 18 tahun berkhidmat sebagai penjawat awam dan 18 tahun tu bukan satu tempoh yang singkat Kalau dia membesar, dia telah membesar menjadi seorang remaja 18 tahun tu satu usia yang agak lama, dan beliau sangat dikenali sebagai individu yang orang kata sentiasa memberikan komitmen penuh sehingga ke hari-hari tak akhir bekerja pun mereka orang sekeliling yang pernah bertugas ataupun pernah mendapat khidmat bakti dengan Cik Isa kita ni semua masih memerlukan dia Saya tahu Cik Isa kita walaupun ini pencen, boleh dikatakan sebagai pencen rasmi penjawat awam, tapi saya percaya Cik Isa kita takkan pencen. Sebenarnya dia takkan pencen, dia cuma akan pencen untuk khidmat rasmi saja sebab jabatan masih memerlukan orang seperti Cik Isa ni yang ringan tulang sentiasa memberikan komitmen yang sangat padu tak pernah menolak kerja memang mana-mana tempat pun dia bekerja orang akan sayang orang macam ni sebab dia tidak pernah menolak kerja, dia sentiasa memberikan komitmen penuh tak lokek dengan idea dan ilmu, dengan siapa pun beliau mesra Jadi saya mengucapkan selamat bersara wajib Cik Isa. Semoga dapat berbahagia bersama keluarga dan anak cucu. Di samping itu, saya tahu Cik Isa kita ni jiwa dia besar. Maksud saya di sini jiwa besar, teruskan dengan apa yang disukai, apa yang Cik Isa suka buat suka berkarya dari atas pentas sampai belakang pentas semua dia tahu. Panggung Seri JKKM Melaka menjadi air tangan beliau Jadi saya di sini nak ucapkan selamat bersara wajib. InsyaAllah kami kat sini memang tak akan lupa Cik Isa. Kita akan masih memerlukan khidmat Cik Isa dalam pelbagai pelbagai bidang kerja lah. Sebab Cik Isa pun sangat rapat dengan kami semua kat sini. Jadi terima kasih kerana sentiasa membantu JKKN. Terima kasih kerana sentiasa membantu Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dan juga bagi pihak Kerajaan Negeri Melaka juga Dan semoga terus sihat, terus kekal, bertenaga dan sentiasa memberikan komitmen padu. Hai Cik Isa, terima kasih kerana telah berkhidmat di JKKM Melaka selama 18 tahun. Segala jasa dan bakti Cik Isa amat kami semua hargai. Cik Isa lepas ni jaga kesihatan, duduk rumah dengan tenang-tenang. Dan lepas ni kalau JKKN panggil, datanglah sebab kami masih memerlukan khidmat Cik Isa lagi sebagai stage manager. Okey? Selamat bersara. Bye. Salam Cik Isa. Saya ingin mengucapkan tahniah sebab dah bersara, dan juga saya ingin mengucapkan semoga Cik Isa akan sejahtera di luar sana nanti. Dan terima kasih juga kepada Cik Isa kerana banyak memberi tunjuk ajar dan juga info-info dari segi teknikal kepada kami di JKKM. Terima kasih Cik Isa. Semoga sukses. Cik Isa, okey, perjalanan selama 16 tahun dengan Cik Isa satu perjalanan yang amat manis. Okey, banyak pengalaman Cik Isa beri pada saya dari segi orang cakap teknikal untuk stage, kemudian dari segi pengalaman in charge untuk produksi, itu pengalaman yang sangat berharga.
apapun perjalanan Cik Isa sampai di sini, tetapi bukan di sini saja perjalanan Cik Isa, mesti diteruskan kerana Cik Isa amat berbakat sekali. Oleh itu saya ingin ucapkan untuk Cik Isa, selamat bersara, jaga diri elok-elok. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sedikit ucapan untuk Ayahanda Cik Muhammad Isa bin Ma'ruf. Selamat bersara. Semoga dilimpahkan rezeki, semoga panjang umur, murah rezeki dan selalu dipermudahkan segala urusan. Jangan lupa pencin bagi dua. Ada kamera lah. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih atas bimbingan, tujuan ajar dan nasihat Bapak sepanjang kami menjalani latihan industri di sini. Banyak pengalaman dan manfaat yang kami terima hasil daripada perkongsian Bapak. Andai kata dalam sepanjang kita bersama ada gurauan yang terlebih tersilap kata, terkasar bahasa, kami memohon ampun. Bapak jangan ambil hati ya dengan kami. Bapak jaga diri, jaga kesihatan baik-baik, ada rezeki insyaAllah kita jumpa lagi. Bye! Selamat bersara dan Maju jaya! Cik Isa! Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Di sini juga